Sorotan berita setakat jam 8 malam Selasa 6 Januari 2026. Isu utama cadangan mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri bukan terletak pada had masa, tetapi prestasi kepimpinannya, kata Menteri Besar Kedah Sanusi Nor, yang turut menegaskan jika prestasi PM bagus, 10 tahun atau 10 penggal pun tiada masalah. Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat itu mengulas kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim semalam memaklumkan ruang undang-undang mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri tidak lebih 10 tahun akan dibentangkan pada sesi Parlimen kali ini. UMNO Negeri Sembilan syur tempoh perkhidmatan Menteri Besar dihadkan tidak lebih 10 tahun, malah dipulaskan kepada Ketua Jabatan Kerajaan, kata Ketua Jalaluddin Alias. Jalaluddin yang juga ahli Parlimen Jelebu berkata ketua jabatan juga tidak boleh mengetuai jabatan terlampau lama dan perlu dipindah atau ditukar, sekaligus mengelak berlakunya risiko rasuah atau salah guna kuasa. Bapa kepada kanak-kanak autistik Zain Ryan Abdul Matin, Zaim Ikhwan Zahari, 31 tahun, kekal dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan mengabaikan hingga menyebabkan kecederaan fizikal kepada anaknya itu 3 tahun lalu. Hakim Suryati Hasimah Muhammad Hashim membuat keputusan itu selepas pihak pendakwaan memaklumkan mereka mahu membatalkan rayuan berkenaan. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dimasukkan ke Institut Jantung Negara pagi tadi untuk pemerhatian selepas terjatuh di kediamannya. Pembantunya Sufi Yusof berkata Mahathir masih sedar ketika dikejarkan ke hospital dengan ambulans. Beliau difahamkan bahawa Mahathir terjatuh ketika bergerak dari satu bahagian balkoni ke ruang tamu. Kementerian Kesihatan menyasarkan untuk melaksanakan pengharaman vape bermula dengan jenis sistem terbuka tahun ini. Menterinya Zulkifli Ahmad berkata pihaknya tidak akan berkompromi dalam penguatkuasaan Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024. Demikian sorotan berita untuk malam ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini.